Salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua satu lagi pengalaman di rujuk lampu LED. Okey, di tangan saya ni ini LED driver di mana bekalan elektrik dibekalkan kepada lampu, dan yang ini LED. So LED ni dua dalam satu. Di tengah ada lampu, di tepi juga ada lampu, dan kita boleh hidupkan sama ada lampu di tengah saja, di tepi ataupun kedua-duanya dengan on off switch lampu sahaja. Okey, ketika dirujuk kepada saya, masalah dia ialah bila saya on, lampu tepi saja menyala, lampu tengah tidak menyala. Okey, on off berapa kali pun sama di tepi saja. Okey, so bila saya buka LED driver ni, dia ada masalah. So di sini adalah komponen yang saya ganti. Pertama AP6881 sebiji, kedua WS3441 S8P sebiji, dan ES1J diode sebiji. Lepas ganti dia boleh dihidupkan. Okey. Maksud saya bila kita on off switch dia boleh bertukar dari tepi, tengah ataupun kedua-duanya. Tetapi masalah lain pula timbul, iaitu di mana lampu di tengah ni malap. Okey, so saya bukalah lampu ni. So hari ini saya nak kongsikan kepada anda bagaimana rupa LED yang elok. Okey, ini yang di luar nampak cantik Okey, kita lihat yang tengah ni. Kita boleh lihat setiap LED dia di tengah ni ada nampak titik hitam. LED kalau ada titik hitam macam ni, dia telah hangus. Okey. So, masalah macam ni biasanya saya tak tukar LED ni. Sebab apa? Tidak berbaloi. Anda beli lampu baru lagi murah daripada ganti LED ni. Okey? Boleh? Selamat mencuba.